Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak sambal belacang. Nak buat sambal belacang, nak makan nasi tengah hari ni. Nek Yah buat video hari ni, mungkin Nek Yah post esok ni video ni. Nak buat sambal belacang, nak bakar terung, panggang ikan. Hari ni nak makan nasi tengah hari ni. Jom kita buat sambal belacang deh. Okey. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni sahabat-sahabat deh. Kita perlukan lada lah. Lada besar merah, lada kecil, lada hijau. Sebenarnya lada ni terpulang lah masing-masing nak buat lada. Ada besar merah banyak ke, hak ni sikit ke, warna ke, sebab yang nyatanya hak ni pedas sangat. Hak ni sederhana pedas. Hak ni boleh katakan kurang pedas lah. Tergantung atas selera masing-masing lah. Lepas tu kita perlukan ni lah, belacang. Belacang ni kalau boleh pilihlah belacang hak molek lah. Ni Nek Yah ada banyak jenis belacang ni. Nek Yah tak suka belacang ni. Nek Yah suka. Ni banyak jenis belacang ni. Ni kita belacang ni kita kena bakar deh. Lepas tu nisang. Kita buat nisang sikit. Manis dengan nisang. Garam sikit. Asam jawa sikit. Bawang merah dulu lah. Lepas tu kita buat percah ni sikit. Kalau suka lah, kalau tak suka pun tak apa. Limau kasturi. Jadi belacang ni kita perlu bakar sahabat-sahabat. Kita bakar deh. Belacang ni kita bakar. Lama-lama jatuh dulu. Tu kat bawah tu. Asup sikit. Tujuan bakar ni nak suruh wangi kan. Suruh wangi belacang tu. Kita bakar sampai dia jadi gini. Kita bakar belacang deh. Ni. Apa nama tu? Bawang. Bawang pun kita bakar juga. Kita bakar sampai dia masuklah bawang tu. Okey, sahabat-sahabat, Nek Yah guna benda ni deh. Guna chopper. Jadi ada ni Nek Yah cuci dah ni. Ada kecil buat merah ni pulang lah, nak banyak mana-mana. Kalau banyak pedas ni benda ada ni. Ada orang dia bubuh takar ni, dia kata bubuh takar ni tak boleh sakit perut, tak boleh apa ni, resedung. Jadi kita bubuh dengan takar-takar sikit deh. Nampak ni tu bubuh dengan takar-takar sikit. Kita buang separuh je takar. Ada juga ni aku takar sikit deh.
Okey, sahabat-sahabat. Jadi bawang kita dah masuk dah ni. Jadi kita bubuh belacang. Kita bubuh sekaligus belaka lalu benda-benda. Garam sikit je sebab garam tu belacang masin tu. Sikit. Garam. Nisam. Agak-agak lah. Biar belacang kita ni kita kena ada apa? Rasa masam, manis. Masin lah. Lepas tu kita blend lah. Ni. Oh, bawang lagi. Bawang ni kita buang sikit hitam ni. Kulit hang tu kita buang sikit. Tak adalah buat semua. Kita buat. Dia lumak setara ni. Kita buang air saja. Tak batuk lalu. Batuk ni. Asal limau kasturi. Limau kasturi ni kita penyek buat ni. Bubuh lah berapa-berapa pun. Terseruh lah. Lepas tu kulit limau ni kita ambil boleh 3 biji. Kita bubuh dah ni. Lepas tu kita blend lagi. Nah, dia tak boleh hancur nak tak somel. Dia ni. Okey, sahabat-sahabat ni. Kita rasa dulu sambal kita ni. Okey, dok rasa dia. Dia pastinya dia kena ada rasa masam, manis, masin sikit. Kita rasa dah. Rasa sikit nak etok sarangnya. Sekarang tak masin. Kita bubuh garam sikit lagi. Dah manis pun kurang juga. Kalau manis kurang kita kena bubuh menisang lagi. Ini nisang. Dan kita bubuh
Kecoh sikit. Sikit je ha. Ni molek dah sambal kita ni. Ni sambal kita sahabat-sahabat. Okey sahabat-sahabat, ni kita makan nasi deh. Nasi, sambal belacang, ikan panggang. Ikan panggang ni ikutlah ikan benda apa ni, ikan lolo je ni ayah ni. Ikan panggang, lepas tu terung bakar. Nyakut molek ni. Kau dah. Mula kita ambil terung bakar di sini. Ambil ikan panggang seekor di sini. Gitu. Tu koyok terung. Sahabat-sahabat suka tak terung? Nak suka terung. Koyok terung. Habis tu kita bina air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita ambil sambal kita ni, kita buah tahu terung lah. Ambil ikan panggang, picuh tak sambal. Sambal terung ikan panggang. Sedap sahabat-sahabat. Terung ni yo. Nek suka saya terung. Terung ni buat macam warna-warna pun semua nek suka. Celor macam budu bakar ke apa ni, nek bakar ni. Ikan panggang manis letih. Ikan segar. Memang sedap sahabat. Dek gurah, memang sedap sungguh. Nasi pula panas-panas. Ada orang ni bergula, Nek tak suka bergula. Nek suka buah nisam. Ni tak apa pedas sebabnya Nek pun sikit je lah ada tu tadi. Mesti dah modek lah, Nek tak suka pedas kan.
Senang je nak Yah makan sirup. Tak ada lauk pelik-pelik. Lauk-lauk gini pun cukup dah. Memang sedap lah. Ambil ikan, ambil terung bakar, kicau sambal. Mana sahabat-sahabat suka kan? Pernah makan gini. Macam ni ni. Terung bakar ni. Okeylah sahabat-sahabat. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya tersilap kata tekan sebahasa deh. Lepas tu Nek Yah ucapkan jutaan terima kasih lah kepada semua yang support Nek Yah. Dari dulu sampai sekarang Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Kok mana yang sakit tu semoga Allah angkat penyakitnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa di live video deh. Kita jumpa di live video. Bismillah, Allahu Akbar. Bye bye.